Omega para manusia kucing-kucing dan dugong-dugong sekalian. Dekat sini, ini adalah video pendapat. Ini adalah video tentang pendapat saya untuk cerita movie Papa Solar The Movie, dan kali ini akan ada interview sikit dan kami lebih tepatnya kami untuk pendapat kami. Dan kalau kau nak tahu siapa je, tu dugong kat atas. Okay, dugong sekarang. Hai. Aku Izzat. Nama kau siapa? Jangan fikirkan main usia ni. Dia memang macam binatang. Hai dugong. Duduk. Kau tahu Nesh, aku nak tanya kau ni dugong. Pendapat saya. Apa pendapat kamu tentang the movie ni? Pendapat saya. Macam bagai kan? Movie ni tentang Papa Solar. Dan pendapat saya, movie ni sangat bagus dan Dan apa? kelakar dia punya apa tu, action dia semua kelakar. Tapi kan guys, movie ni kalau korang suka yang set dekat ending dia tu set sikit kan bang. Bukan set happy ending. Dekat tengah-tengah. Set maksudnya sedih Bang. Kau kentut bang. Kau duduk elok sikit dah. Tak suruh dugong. Nak bagi spoiler tak bang? Okay, kalau korang tak nak spoiler, boleh skip dalam 1 minit, okay? Hai dugong. Okay, spoiler dia nanti Papa Solar aku buka mak ibunya cermin. Dia punya topeng. Dah tu je. Aku cuma bagi tahu hal. Benda yang tengok nampak baik, jangan anggap dia baik. Benda yang nampak jahat, jangan anggap jahat. Salah cakap aku Benda yang nampak baik belum tentu dia baik. Benda yang nampak jahat belum tentu dia jahat. Macam kau. Jadi tak tahu nak cakap apa. Rating aku Ya 9/10. Okay. Kau rating ke berapa? 9,5/10. Aku 9. Tak tahu sebab apa. Entah. 1% dia tu hilang sebab apa? Bagusnya. Sebab cerita dia cepat sangat. Walaupun mungkin berjam-jam, tapi aku rasa macam okay guys, subscribe Izzat main ni sekarang. Yo, what you mean? Kalau yang suka, korang boleh like, share, subscribe. Tak tahu nama apa sekarang. Sama. Okay. Nama lawak. Okay. Dia punya ni. Tolong layan tu viewers tu jadi gamer kejap. Okay korang, aku nak cakap, kalau kita dalam cerita movie Papa Solar ni, dia ada nanti ada boboiboy tau. Boboiboy dia jadi NPC. Dia punya scene dia tak sampai Serang! Tak, dia punya scene boboiboy tu kan cuma muncul beberapa saat. Tak sampai 5 minit pun. Kecuali tapi walaupun orang Bang. Maknanya lah. Ada nampak hitam kat dulu sini. Dia kita ni. Okay, terima kasih. Subscribe. Ni walaupun nanti Bobo dengan Gopal dia akan muncul dekat ibunya pertarungan ending dia, mesti korang tak sangka dia akan jadi apa. Serang! Kat mana ni? Hai kamu! Ada nampak Toyota tak? Sana. Ke sana? Okey. Dah balik itu. Mana? Tak ada pun.
Jangan balik kenapa? Apa je? Ya, Sana. ke sana. Kebenaran tak pernah menipu. Mana woi? Tak jumpa pun dalam kat sini. Jadi kesana tadi. Ke sana tu mana? Dia masuk sini. Lepas tu tiba-tiba muka sini. Lepas tu dia pergi masuk. Dia ke mana? Lepas tu muncul sini. Oh, okey. Terima kasih. Sama tadi pergi jauh. Okay. Bang tak ada bang. Pak Nabah bang tahu lah bang kat mana dia. Aku nak cari sikit tu. Lagi. Mana dia? Mana dia pergi? Hai. Kau pergi dari sini. Ada apa ni? Okey. Macam ni berambut pink tu sekarang. Okey. Tapi dan aku paling berharapnya please orang-orang yang tengok dah tengok movie Papa Zola ni, please jangan spoiler apa-apa. Contohnya Itu pun kau. Contohnya semalam aku baru je habis tengok. Lalas aku tengok YouTube. Hujan lah. Ni betul tak? Jangan spoiler apa-apa kan. Kita bagi spoiler. Spoiler. Spek mata Papa Zola tadi. Ingat kita adalah Gen Zola. Kebenaran tak pernah. Tapi kau selalu mungkin janji. Apalah kau ni kentut je kerja. Okey, sekian daripada kami. Jangan lupa tengok movie Papa Zola. Kini di Pawagam. Okey. Selamat. Okey kepada rakyat Indonesia, bersedialah dengan spoiler dari pelbagai negara. Betul tak? Pelbagai negara bukan baru 3 negara. Dah tiga tu. Okey. Sesiap ya orang Indonesia. Nanti korang mungkin akan dikenakan spoiler. Betul tak? Ya betul. Okey. Salam Dari Binjai. Salam dari Izzat Muhammad dan Cik Gmail Wow. Okay. Video ni kita akan upload di dua-dua channel. Jangan lupa subscribe channel apa? Jangan lupa subscribe channel Izzat Muhammad dan Cik Gmail Wow. Wow, nak tanya ni. Papa Zola tu apa? Macam mana ni? Okay. Jangan lupa subscribe dekat channel Experience dan saksikanlah. Apa nama dia? Trailer Papa Zola. Betul tak? Betul. Okay. Saksikanlah trailer Papa Zola mulai pada sekarang.
mula muncul dan merubah persekitaran di bandar-bandar utama serata dunia. Sesetengah orang ramai yang berada di dalam kubah kelihatan bertukar menjadi raksasa. Dari maklumat yang operatif Zila kumpulkan, alien penakluk akan gunakan power sfera untuk aktifkan kubah pengubah realiti. Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan power sfera tu. Inilah apabila realiti bertukar dalam dunia simulasi. Ayuh anak muda. Kuasa simulasi. Papa, kenapa lambat? Kebenaran tak pernah lambat. Tapi tak on time aja.